Hello there. Pernahkah anda tertanya apa yang berlaku selepas Razor Crest dimusnahkan dalam The Mandalorian? Apa yang menggantikan kapal ikonik itu dan bagaimana N1 Starfighter memainkan peranannya? Hai semua, hari ini kita akan cerita tentang N1 Starfighter, sebuah kapal yang bukan sahaja terkenal dalam The Phantom Menace, tetapi juga muncul dengan cara yang menarik selepas Razor Crest dimusnahkan dalam series The Mandalorian. Jom kita selami kisahnya. N1 Starfighter pertama kali muncul dalam The Phantom Menace semasa era Republic dengan reka bentuk futuristik, badan kuning cerah dan sayap yang tajam. Kapal ini sangat menonjol, dikuasakan oleh enjin ion N1 yang sangat laju dan lincah, menjadikannya kapal yang hebat untuk pertempuran udara. Namun, walaupun kecil, ia tetap dilengkapi dengan senjata laser yang sangat berkuasa, menjadikannya ancaman di ruang angkasa. Selepas Razor Crest dimusnahkan dalam episod The Mandalorian, Din Djarin kehilangan kapal perang ikoniknya. Namun dalam episod yang akan datang, kita akan melihat Din Djarin bertemu dengan Pelimoto yang akhirnya memperkenalkan N1 Starfighter yang telah dinaik taraf. Pelimoto mengambil N1 yang lama dan merupakan pesawat klasik dari era Republik dan mengubahnya menjadi sebuah kapal yang lebih moden dan berkuasa sesuai untuk dunia galaksi yang penuh cabaran ini. Walaupun ia kelihatan kecil dan ringan, N1 Starfighter yang dinaik taraf ini membuktikan dirinya berkesan dengan kelajuan, kelincahan yang luar biasa yang membolehkan Din Djarin kembali bertempur dengan musuh-musuhnya di galaksi. Jadi, walaupun Razor Crest telah tiada, N1 membuktikan ia adalah pengganti yang sangat hebat. Jadi apa pandangan anda? Adakah N1 Starfighter adalah pengganti yang terbaik untuk Razor Crest? Atau adakah anda masih rindukan kapal ikonik itu? Sila komen di bawah dan jangan lupa follow untuk lebih banyak konten tentang Star Wars. This is the way.